Tetapi kebanyakan usahawan mikro itu adalah pain points yang selalu kita nampak. Masa yang sama, apabila kita dah bagi pembiayaan, kita wajibkan kepada dia, okey, you kena melalui satu program. Dia tanya apa programnya? Program adalah untuk you belajar apa yang dinamakan sebagai financial management. Dekat mana you kena rekod. You kena rekod untuk tujuan masa depan. Kita boleh bantu sekali. Tapi selepas ini kalau bisnes dah semakin maju, mungkin agensi ataupun bank lain, bank yang lebih besar nak membantu dia, tanpa dokumen yang mencukupi akan menjadi kekangan yang mengganggu proses untuk nak kembangkan perniagaan tadi. Ya. Macam Zaid dengan balance sheet dan sebagainya dah full set, mudah untuk Zaid ke depan. Tetapi kebanyakan usahawan mikro itu adalah pain points yang selalu kita nampak. Jadi hadir, kena ada disiplin, mula merekodkan jualan mereka. Itu rule nombor 1.